Okey guys, kita buka Xbox dulu. Tengok apa dalam plastik hitam ni. Benda ni saya simpan satu malam di dalam peti ais di atas. Memang sejuk beku lah. Sebab benda ni kalau mau tengok ori atau tidak, ada yang cakap letak di peti ais di bahagian atas. Bahagian sejuk beku tu. Jadi saya try terus simpan satu malam guys. Nampak dia masih lagi cecair. Dia tidak menjadi batu. Nampak, tengok. Kalau tengok di luar ni, memang sudah frozen dia punya botol. Okey, yang ni coolant daripada Toyota TMO Chemical. Coolant ni jenis premix dengan kepekatan 50-50. Jangan keliru TMO Toyota coolant ni dia import daripada Indonesia. Sebab tu kalau baca pedoman di belakang botol ni, pelik dia punya ayat guys. Yang penting ori. Sebab kalau tengok di sini guys, untuk TMO Chemical Toyota ni, takat beku untuk coolant ni ialah negatif 35 darjah Celsius. So dia tidak akan beku lah. Kalau ikut cuaca di Malaysia ni, memang tidaklah sampai sejuk beku macam ni kan. Tapi ini salah satu cara untuk kita tengok ke originality dia. Okey, next kita buat pula ujian dengan peluntur. Okey, peluntur ni kita boleh buat menggunakan Clorox ataupun bleach. Yang penting jenis peluntur lah. Jadi kita tuang sedikit coolant ni. Ni coolant premix. Okey. Letak dengan peluntur. Biasanya dia akan jadi luntur lah. Dia akan jadi jernih. Kalau yang cap ayam tu lah. Okey, jadi ini kita try tengok. Sama ada dia jadi jernih ataupun dia maintain color dia. Sebab kita tidak mahu coolant ni warna saja cantik-cantik tapi sekadar pewarna sahaja. Tapi dia tidak function sebagai coolant itu sendiri. So yang kita nampak sekarang, coolant ni dia tidak berubah. Tapi boleh rasa chemical reaction. Coolant ni memang panas sekarang. Jadi macam okey atau tidak coolant. Sebab yang ni saya beli online saja guys. Sebenarnya tidak salah kalau kita beli online di Shopee atau di mana-mana. Yang penting kita tahu kedai yang betul. Ramai yang terburu-buru, dia nampak murah dia beli. Tapi dia tidak cek dulu review. Jadi pastikan korang cek review dulu sebelum beli. Okey, ini review dari saya. Boleh tengok produk link yang saya tag di bawah guys. Okey. Macam biasa jangan lupa like, subscribe dan share dengan kawan-kawan. Thank you guys.